Mengkuang adalah sejenis tumbuhan daripada keluarga Pandanaceae, iaitu sama dengan keluarga pokok pandang. Terdapat lebih daripada 600 spesies pokok pandang atau mengkuang di seluruh dunia, daripada yang renek hingga yang amat tinggi. Pokok mengkuang laut juga dipanggil sebagai mengkuang laut. Pandang Pudak, Malaysia. Pokok mengkuang hutan. Pokok mengkuang hutan. Nama saintifiknya Padanoatocapus Fluffing, Inggeris, pandang degap Filipina, mengkuang Indonesia, ketaki atau kaura India, dan poekau Perancis. Pokok ini banyak tumbuh di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Kepulauan Pasifik. Pokok mengkuang adalah pokok tropika yang tumbuh subur di seluruh kawasan Asia Tenggara. Ciri paling ketara adalah daunnya yang panjang, lebar dan tepinya ada duri. Mempunyai sistem akar yang kuat yang membolehkan tumbuh di berbagai jenis tanah, dari tanah berpasir di pantai hingga tanah liat di kawasan pedalaman dan di kawasan berbukit. Buahnya yang berbentuk seperti nanas, ada yang kecil dan besar dan berwarna hijau atau merah, bergantung kepada spesiesnya. Dapat sesuatu sahabat, semoga bermanfaat.